flaxseed 2 sudu besar, chia seed 2 sudu besar, sesame bijan putih 2 sudu besar, bijan hitam 1 sudu kecil, 1 sudu besar. Campur semua, blender kering. Letak tepi bahan A. Bahan B, biji gajus, buah gajus, bukan buah, biji gajus 2 sudu dengan 2 sudu biji labu. Campur dua-dua, blender kering, letak sebelah. B. A dan B campurkan semua sekali. Lepas tu ambil 1 sudu kecil, 1 sudu kecil, campur dengan 1 sudu kecil madu asli. Campur dua-dua, makan. Bagus untuk spinal. Siapa yang sakit belakang, siapa yang ada disc problem, bagus. Ini makanan. Makan selama 7 hari. Bagus untuk sendi, joint pain. Bagus. Boleh makan dan cuba 7 hari. Kalau ada kebaikan, sambung lagi 7 hari. Rehat sehari, sambung 7 hari. Kalau ada kebaikan lagi, rehat sehari, sambung lagi 7 hari. Mudah-mudahan Allah membantu mereka yang mencuba petua ini. Wallahi